AJB 160. Oh. Iyalah tu. Panas, panas. Tukang sprocket pun lagi murah hari ni. Datang ni mahal. Panas. Panas Makhlid. Euclid pun dah tanggal-tanggal lah. Tu yang berbunyi tu. Ada bunyi juga sikit. Tapi mana nak buka lagi. Mampu lah pakai dulu lah. Tapi dia tak kalau cek sini mana tak goyang ni. Masih tak goyang. Oh panas Makhlid. Ini kalau tengok pada ini pun ada bentuk rekahan pada kabel ni pun boleh pakai lagi. Uish. Okey. Cantik lagi minyak dia. Sini in, sini out. Nak keluar dah? Dia nak keluar dah? Okey. Mana? Apa nak cakap? Tadi kau gantung Mana kain? badan aku. Mana kain ni? Tutup kain. Campak. Thank you. Dia nak keluar dah tu, kena kalih tu. Tekan. Tekan. Ada cara dia, kena dengan pemain siap lah. Kalau beg dia orang kata beg macam battery ni kan 10,000. Boleh lah 20,000 tapi ada risiko lah. Kadang-kadang ada orang dah putus lah kan. Tak sampai tu dah putus lah. Tak tengok cara bawa je. Drain gates Jadi tak tahu apa dia bagi 16 ke 15 ke. Dia pakai cara ni pakai dulu lah. Tengok kalau tak okey baru tukar pada 19 drain balik yang lama kan. Kalau ngam pakai terus lah. Bismillah. Cakap lah sikit bang. Cakap. Dah cakap tu. Tak adalah. Ini konten silent je, letak muzik je. Nak cakap pun semak je cakap.
Ada kadang yang ada spek ke laju. Ada review tak kalau dia A few moments later. Vario. Ni Vario. ni datang AGV. Ha? AGV 160. Oh. Iyalah tu. Vario dengan TV ni tak Vairo. sama. Ha. di Vario ke Vairo? Oh, betul. Betul lah. Puli ADV memang lagi besar. Abang salah beli ke seller salah hantar? Sekejap. Abang pergi tengok balik. Kat TikTok macam ni lah. Tengok balik. Guys, ni banyak penasihat ni. Kita tengok ni. Tak, Banyak penasihat perasan. Nampak tu 60. Loh, tak perasan. Ni terang. Kau dah confirm balik Honda ADV. Ni. ADV. Oh, mungkin sama. Tak sama. Belakang tak sama. Belakang memang tak sama. ADV dengan Vario, belakang memang tak sama. Sebab adik aku pakai Vario. Adik aku pakai ADV. Tak, dia orang pakai tak apa. At least kalau apa-apa hal. Kalau seller salah Vario kalau lah, order Vario. betul, seller salah hantar, minta dia return lah. Masalahnya, benda dah lama tak boleh nak refund dah ni. Order. Tak boleh buat apa abang, kayuh dulu abang. Sebab dah pergi ke... Marketplace lah. Adik ipar dia boleh bagi tolak balik half price boleh. Alamak. Salah order. Aku yang salah order dah. Ni. Salah owner. Salah order guys. ADV 160. Salah order guys. Aduh. Sorry guys. ADV. Bukan My bad. Vario. Aduh. Vario mana sama. Baru nak kaji. Baru nak gaji-gaji mesti perasan. Bila ramai ni banyak idea kan. Banyak idea banyak macam-macam boleh nampak lah. Tapi nampak dah piring tu pun tadi dah tahu kan itu dia tu. Kedabak. Gedabak lebih kan. Tapi takut lah sebab pada kita memang dia ada buat barang-barang. Sikit lah. Tak apa. Salah sendiri tak apa. Dia tak serabut kan. Ha. Tak perasan boleh ADV pula. Balik nak tu. Tu boleh pusing kan. Tak boleh. Tahu nak rasa 160 kan, 160 km kat highway. Tak dapat ni. Kalau ni entah motor ni. Potong spring ah. Ni kan. Dia orang beritahu macam ni, benda ni kalau kau goyang pun benda kat bearing tu. Video tu yang pakai. Betul. Kalau dia kaki rembat, dia bawa pakai belting. Ganap Sekejap pun kan. Tuli kau punya belting. Senang. Ini yang bagusnya. Kalau jumpa budak-budak bokeh ni. Ni nak lagi bang? Tak nak lah. Saya nak masuk motor je. Ambil lah. Jangan ambil. Ni tak mau lah. Dah. Dalam buka tu. Alhamdulillah. Lampu nak bawa bang? Lampu?
Lampu tu Honda.